Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya bersama dengan Ustaz Ismail lah, selaku guru setiausaha bahagian sukan kan. Ustaz, jadi sebelum kita pergi kepada soalan temu bual yang lebih lanjut, jadi Ustaz boleh perkenalkan diri dan berapa tahun Ustaz berkhidmat di sekolah ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan Wajib. Saya dah berkhidmat di sekolah ni selama 14 tahun dan terlibat dengan beberapa jenis sukan di sekolah. Ya, itu sajalah. Puas. Okay. Jadi kita pergi kepada soalan temu bual yang pertama. Apakah jenis sukan yang dijalankan di sekolah ini sepanjang tahun? Ada sukan yang baru saya kata ditubuhkan seperti rugby, saya dengar macam tu lah. Jadi Ustaz boleh ceritakan sikit. Untuk pengetahuan wajib sekolah Kemasaan Darul Satu ni ada beberapa sukan yang telah dikenalkan. Antara satunya rugby. Dan sukan yang biasa tu bola sepak, bola jaring, takraw, bola baling. Bola baling. Saja sukan dan sukan yang terbaru itu rugby lah. Ya, rugby. Rugby sentuh. Rugby touch. Rugby touch. Okey. Jadi kiranya 4 tu lah. Ya, yang 4 tu lah. Yang menjadi dominan lah, yang dimainkan lah. Jadi kira 4-4 tu merupakan pelaksanaan satu murid satu sukan lah. Daripada tu lah pelaksanaan dominan sukan. Kemudian apabila nak dibentuk satu tim sekolah ni, baru dipilih. Kira murid dipecahkan kepada sukan permainan tu, ataupun yang murid yang nak masuk sukan tu masuk macam tu, ataupun cikgu menetapkan nama dia di bola sepak, murid ni yang macam mana? Untuk pertama wajib ni, sekolah ni macam kita tetapkan setiap budak dia terlibat dengan jenis-jenis sukan masing-masing. Dan kalau ada sukan atau permainan tu berlainan hari, dia boleh datang. Dia boleh join tengok. Walaupun katakan hari ni permainan sukan bola sepak. Esok ada bola takraw. Takraw pula. Dia boleh join dengan takraw tu. Walaupun nama permanent dia bola sepak. Kita bersifat terbuka lah. Jadi kita nak bagi kemahiran kepada semua pelajar lah. Dia boleh main tu, dia tak tertumpu pada satu permainan. Okey, jadi soalan yang kedua, apakah penglibatan tertinggi sekolah ni dalam bidang sukan? Seperti yang saya dapat maklum daripada Cikgu Fadil, kata tahun lepas ada murid kita pergi mewakili dalam sukan takraw di peringkat daerah. Yang tu tertinggal. Jadi cikgu sebagai setiausaha sukan ni mesti cikgu lebih tahu berkaitan dengan sukan-sukan ni. Jadi cikgu ceritakan sikit. Bagi sekolah Taman Satu ni ada ramai di kalangan budak-budak ni yang mewakili daerah dan sampai ke peringkat negeri pun dah. Ya. Bagi daerah contohnya ada pelajar sini yang mewakili bola sepak untuk daerah. Takraw sampai ke peringkat daerah pun ada. Bagi olahraga sampai ke peringkat negeri. Ya, negeri, mewakili negeri ataupun macam tu lah. Dalam sukan itulah. Bola baling pun. Bola baling ada juga. Bola baling tahun lepas pelajar sini 2 orang mewakili daerah. Mewakili daerah. Lepas dalam 2 tahun ni lah, tahun 2024 2025. Betul. Yang di mana sekarang ni sedang berjalan sukan olahraga di peringkat daerah. Peringkat daerah dan pelajar Taman Satu ramai 7 orang mewakili zon Teluk Pecan. Kan? Kita ada zon, daripada zon akan pergi daerah. Dari daerah akan pergi negeri. Ada ramai 7 orang. Kalau saya tengok takwim sukan pada bulan ni agak padat bulan ni dengan bulan 7. Dengan sepak takrawnya, dengan bola sepaknya kan.
padat betul Ustaz? Ya, padat amankan sekarang ni sedang dijalankan aktiviti sukan olahraga seminggu selepas haji baru ni. Kemudian minggu depan daerah bola jaring pula. Okay. Di mana minggu depan awal bulan 7 daerah akan buat bola sepak. Bola takraw. Jadi padat lah. Mana kata budak-budak ni, pelajar-pelajar ni kena fit ke ya? Betul. Dan macam sepak takraw pun sekolah kita yang tempat kan, dekat Dewan tu kan. Ya. Jadi trauma untuk daerah kawan satu. Manakala kita ada kawasan, kita ada fasiliti tu yang ni kan. Cantik juga tu. Okey. Jadi dari segi pemilihan atlet pula cikgu. Bagaimana pemilihan atlet sekolah dilakukan untuk menyertai kejohanan atau 2 minggu sebelum kejohanan ataupun macam olahraga je. Olahraga cikgu saring macam mana dan sukan-sukan lain pula macam mana ya? Kita tengok sukan olahraga dulu lah. Bagi sukan olahraga ni, pelajar-pelajar yang mewakili sekolah ke peringkat zon diambil daripada pelajar-pelajar murid yang menang masa pertandingan rumah sukan tu. Kejohanan olahraga tahunan. Bagi sekolah nombor 1 dalam bulan 5 kita buat kejohanan tahunan, olahraga tahunan tu. Jadi pemenang-pemenang tu akan diadakan satu camp latihan lah. Camp latihan pusat untuk 2 minggu lebih kurang untuk buat siapan ke zon. Jadi bagi sukan yang jenis itu buat dia yang bersifat individu, dia tak ada masalah kan. Macam olahraga ni sifat individu, jadi kita taklah kata mana susah sangat kan nak bentuk tu. Memandangkan kalau nak wakil sekolah dalam permainan yang berbentuk pasukan. Dia perlukan latihan yang lama sikit bagi menampak kesepahaman, bagi mantap. Betul. Jadi dia kena ambil masa sebulan lebih lah. Sebulan lebih. Sebulan lebih. Saya tengok petang setiap hari kami ada kenari kit kan. Ya. Yang tu lama dah kot duk start dah. Kenari kit tu dah lama lah dia kenalkan di sekolah ni. Ada itulah pelajar-pelajar jadi tu diserap untuk wakil sekolah. Dan pelajar tak dalam masa tu ada yang mengikuti latihan di kelab-kelab lain di luar. Pada hujung minggu. Hari Sabtu ke. Itu kelebihan lah murid pertama ni. Jadi kita boleh pilih. Itulah. Baiklah. Untuk soalan yang keempat, bagaimana cikgu menyimpan dan melaporkan data penyertaan dan pencapaian murid dalam bidang sukan? Ada website tertentu ke untuk cikgu akses macam bagi tahu dekat pihak pentadbiran sebagai bukti ataupun eviden kepada murid, terutamanya murid tahun 6 lah yang akan pergi sekolah menengah nanti kan. Macam mana cikgu menyimpan data tu? Bagi KPM tentunya itu sekolah pun ada satu sistem yang kita kena isi. Itu dalam PAJSK tu. PAJSK. Jadi segala maklumat mengenai pencapaian murid-murid tu kita masukkan dalam sistem tu. Di samping kita ada backup sistem kita tu. Untuk pelapis-pelapis untuk tahun berikutnya kan. Tahun 5, tahun 4 tu ada sistem yang kita simpan. Supaya kita ada pelapis lah. Dan PAJSK ni memang kena isi lah untuk peringkat lebih tinggi di daerah negeri kan. Zon dia ada mata tu. Merit tu untuk masukkan ke sekolah menengah. Yang tu penting lah. Ya, itu penting untuk diisi semua. Guru kena isi. Baiklah, saya rasa ni soalan yang terakhir lah. Apakah cabaran utama dalam pengurusan sukan di sekolah ni? Cabaran tu setiap permainan ni mesti ada cabaran ni. Ya, betul. Kalau tak ada cabaran tak syok lah. Jadi antara cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi iaitu nak bagi faham pada waris ni.
Pemahaman kepada waris. Kalau waris dah faham, insya-Allah. Satu tim, contohnya bola sepak. Kalau waris faham, dia akan hantar anak dia tu untuk datang latihan. Kan, untuk latihan. Kemudian dia akan support bila ada pertandingan. Kan? Jadi hubungan kita dengan waris tu nampak lebih rapat sikit. Betul. Bila kita nak bentuk tim ni, bila jadi tu lagi senang. Berbanding dengan kadang-kadang ada juga waris ini tak izin dekat anak-anak dia untuk menyertai apa-apa pertandingan. Kan, sebab guru sini, guru terutama guru sukan, dia dah nampak kan kadang-kadang budak-budak tu dia nampak kebolehan. Dan anak-anak dia pun tu, anak-anak SKTB ni nampak kebolehan. Tapi yang dah sebenarnya waris tak benar kan. Atau masalah mungkin takut cedera. Mungkin kebanyakan macam tu lah. Takut cedera lah. Kan, tapi kita kalau pelajar tu dah fit betul, insya-Allah lah. Dan cegah tu kita dapat minimumkan lah. Betul. Yang tu ya lah. Segi lain-lain tu macam kita dengan takbir memang sokong lah. Sokong, bagi sokongan. Dan kita memerlukan apa-apa yang sepatutnya tu. InsyaAllah tak ada masalah lah. Dapatlah. Sebab peruntukan tu pokok pun tinggi juga kan. Memandangkan sekolah Jabatan Andaman 1 SKTB ni, dia mempunyai prasarana yang lengkap lah. Dengan dewan besarnya, dewan besar. Jadi kalau ada cuaca tak mengizinkan, kita boleh buat di dewan. Kan, untuk peralatan-peralatan sekitar pun boleh digunakan mencukupi lah. Ada lah. Dan semalam saya ada cakap bersembang dengan Cikgu Fazil. Dia kata bila ada dalam sebulan ni banyak aktiviti ataupun nak kata sukan dijalankan, macam sukan bola sepak, pada masa yang sama sukan olahraga kan. Jadi akan bertembung seorang murid tu, dia main bola sepak juga, dia main olahraga juga. Jadi bertembung. Macam mana cikgu selesaikan benda tu? Yang pertama tu kita tengok kejohanan tu, peringkat kejohanan tu. Pertama ada kejohanan tu, dia peringkat zon ataupun daerah. Kalau pelajar tadi terlibat dengan daerah, zon pun dia kena ikut. Kita akan lepaskan kan untuk pergi daerah. Sebab daerah lebih tinggi daripada zon. Betul. Kan? Jadi kita akan lepaskan untuk pergi daerah lah. Kalau yang bertindih tu kita tengok juga, kalau dia mampu bawa dan latihan tu kita susun balik lah. Latihan susun. Kemudian kita tengok hari pertandingan tu. Hari pertandingan tu kita cuba pelaraskan balik, adjust sikit ya. Pelaraskan balik bagi dia tak bertembung lah. Macam tu. Yang tu lah yang mampu kita buat kan. Kalau dia nak tembung juga, jadi kena korban salah satu lah. Kena korban tu adanya di sini kita tengok mana peringkat lebih tinggi. Kalau dia sekarang mewakili sekolah, dengan dia nak mewakili zon, dia akan hantar ke zon. Kalau dia mewakili zon Teluk Kecai, kita berada di zon Teluk Kecai. Kalau dia mewakili zon, tapi satu lagi mainan dia mewakili daerah Kota Setak, kita akan hantar daerah Kota Setak. Kita tengok peringkat yang tinggi tu. Macam tu lah kita buat, supaya pelajar tu tak terlepas lah. Satu, mereka pun penat kadang lepas sehari rehat, tak ada rehat. Penat badan lah macam tu. Jadi saya rasa setakat itu sajalah temu buat saya bersama dengan Ustaz Ismail selaku SU sukan lah di sekolah ni. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.